Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elisha Maisarah selaku pengacara TVPSS SMK Agama Melor. Hari ini, Khamis 27 Mac 2025 bersamaan 26 Ramadan 1446 Hijrah. Kita bersama dalam Majlis Khatam Al-Quran dan bingkisan Aidilfitri yang penuh dengan keberkatan Ramadan yang diadakan di Dewan Al-Ghazali SMK Agama Melor. Majlis dimulakan dengan solat sunat tasbih dan diikuti dengan majlis khatam Al-Quran oleh para pelajar yang berjaya menghabiskan 30 juzuk. Turut diadakan peagihan zakat dan bingkisan Aidilfitri sebagai tanda keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Mari kita saksikan rakaman lensa TVPSS sekitar majlis tersebut. Orang pelajar lelaki yang berjaya khatam. Tak ada kebat dulu yang baca. Betul dia. Apakah doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad masa-masa bulan Ramadan? Begitulah bingkisan Majlis Khatam Al-Quran dan bingkisan Aidilfitri ini. Semoga amal diterima dan membawa keberkatan buat kita semua. Sekian daripada saya, Nur Elisha Maisarah, pengacara TVPSS SMK Agama Melor.